Saya pukul kameraman ni Kang. Raya kedua guys, alhamdulillah kita tengah siap-siap untuk balik ke Pahang. Kita akan konvoi dari Cingah. Nak gerak dah. Baju tahun lepas raya seorang. Ini second car. Kak Dara. Hello. Alang-alang pagi ni jemur sikit. Buat video lagi ke? Yeah. Kak Hati. Selamat. Ni doa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamata fid din. Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma bismillah tawakkaltu 'ala Allah la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang musafir apa betul yang kosong jamaah. Petronas untuk minyak. Setuju. Cerita apa? Cerita. Ini apa? Guys, alhamdulillah hampir 40 minit lepaskan tol Gombak tadi. Dan alhamdulillah kita nak bergerak ke destinasi yang sepatutnya. Dan kita dapat Zeus. Nice. Kak Nazar belanja. Habis ni masalahnya tak boleh. First time tengok orang tambahan dia rare baik. Tol Karak. Gempak tu. Sebab sana semua dah jam. So kita orang pun jam juga sebab dia tak ada RFID kat sini. Alhamdulillah guys, kita orang dah sampai dekat Temerloh. Kita cari makan tengah hari dulu sebelum kita ke Bera, lebih kurang dalam 40 minit lagi. 40-45 minit macam tu lah. Lengang guys. Biasa bandar Temerloh ni, bukan Temerloh dia akan sibuk. Tapi sebabkan hari raya kan. Dah sampai guys. Kita nak berhenti makan dulu guys dekat Temerloh. Temerloh. Kita nak cari patin. Halo guys. Baik doh Cip. Apa guys? Adik kenapa duduk sini dik? Ha? Adik tunggu mak adik ke? Kata-kata sikit Afan. Afan dah dekat mana ni? Cepat. Ni dah sembah nampak apa-apa. Steven. Ha? Steven. Okey. Hana Medina berumur 7 tahun. Berketurunan Pakistan. Wait a minute. Who are you? Dengan Melayu dan datang ke Pahang ingin bertemu atuk-atuk saudara tetapi belum mandi. Begitu juga dengan Email Firdaus, berumur 5 tahun, berketurunan Melayu Pakistan, belum mandi dan muka masih masam. Stop it. Get some help. Sebelah kita ada Afan, Kamal Afan, berketurunan Melayu Indonesia Jawa. Sudah mandi dan datang ke Pahang untuk bertemu nenek-nenek saudara. Okey, 1, 2, 3. Cakap, saya Kamal Afan. Kamal Afan ingin mengucapkan cepat, ingin mengucapkan selamat lagi, maaf. Coba maaf zahir dan batin. Jumpa korang nanti guys. Cepat. Satu, dua, tiga. Nama saya Syada Anaki bin Syahri Muhammad bin Muhammad Adib. Tengoklah kamera. Saya mengucapkan selamat hari raya. Maaf zahir dan batin. Guys, patin tempoyak. Sana kot, sana lagi. Tadi kedai tadi. Depa hantar kat grup tu kat belah sana.
Dek. Jenggo. Buka. Guys, benda ni. So kat sini kita ada patin tempoyak. Ini patin tempoyak kepala, patin tempoyak badan dan patin tempoyak ekor. So tiga-tiga ni rasanya boleh indah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak makan semua. Macam Abang Roy. Akhirnya setelah 30 hari mencari cukup sendiri. So kita orang enjoy je dulu makan, insyaAllah. Guys, Alhamdulillah kita orang dah settle makan tengah hari. Sekarang kita orang nak pergi cari lemang untuk berkumpul esok dan terus ke rumah dekat Bera. Let's go. Alright, tadi lepas makan dekat Temerloh, kita orang dipecahkan kepada 3 kumpulan. So kita orang kena pergi cari lemang dan barang-barang yang belum dibeli dekat Tanjung, kena kita beli dekat sini. Antaranya kita nak kena cari lemang dan Angah pergi cari dekat Abah. Abang terus pergi ambil kunci rumah Tok. Let's go. Kita mencari lemang. Ini 14 lah. Kalau kat Shopee Mall dia ada bakul, sini dia ada baldi. Itu 14 ni 20. Baik. Okay guys, lemang kita dah dapat. Rasanya hampir 5 kedai tutup hari ni. Dan ini yang ke-6. Alhamdulillah guys, kita dah sampai Hilda Bukit Kepayang. Kita nak house tour sekejap lagi. Sampai guys. Rumah ni dia dah jadi homestay sebenarnya. Jadi memang tak ada orang. Lepas arwah mak tok meninggal, rumah dah jadi homestay. So let's go. Ni ruang parking memang besar. Tapi bila anak cucu nak balik, rumah ni tak ada lagi tambah untuk homestay. Ni ada bilik pertama. Lepas tu ini bilik yang kedua. Selesa lah siapa yang nak sewa homestay akan datang, selesa. Ini bilik yang ketiga. Bilik yang ketiga. Bilik yang kedua dengan ketiga tadi memang ada tandas. Ketiga ni ada TV. So ni ruang berkumpul kedua, ruang tamu kedua. Ni ruang tamu yang pertama. Jadi ini bilik yang keempat. Bilik yang kelima ni lah bilik arwah mak tok. Jangan buka. Kalau tidak, jangan. Jangan. Ada apa? Kalau kakak nak tengok, buka lah. Bila nak tengok buka. Tapi jangan. Tapi lebih baik jangan. So sini dapur lah. Dapur memang besar. Tandas ada 4. Ada 2 tandas, 2 bilik air, ada kolah. Dan ni mesin basuh pun ada. Untuk homestay pun, untuk tidur je buat minum-minum sikit, okay, tak ada masalah. Bukan bakal kat situ. Orang cakap tak nak dengar. Marah ke tu? Siapa yang buat aku ni? Aku marah! Tengok. Cameraman ni. Itulah. Apa tu lah? Awak pun sama. Sama je, awak pun sama je. Weh. Saya tak. Okey, awak tak. Siapa Betul. yang main macam ni? Ouch. Tahu sakit. Saya pukul cameraman ni Kang. Selamat Hari Raya Fitri. Selamat Hari Raya Fitri. Selamat Hari Raya Fitri.
Power lah Imi main. Kena pandai. Ha. Imi pandai apa? Selamat Hari Fitri. Nak awak nak tak? Awak nak tak? Tak boleh awak tengok. Awak sengaja baling kat saya. Ha? Saya sengaja. Saif Luqman. Saif Luqman. Dah hati apa Cik Ngah buat ni handphone kat ni? Rekod saya ke? Ha Cik Ngah? Cik Ngah? Boleh beratur sekali tak? Ya, boleh. Tak apa. Senang Ha. Senang Betul. Satu, dua, tiga. Itu supaya grup bonda. Okey, dah. 3, 4. Dalam WhatsApp bonda supaya. Assalamualaikum, kami daripada keluarga Bukit Kebayang ingin mengucapkan Okey, terus baca doa makan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Bismillahirrahmanirrahim. A few moments later. Bilik kita salah jalan guys. Kita terpaksa U-turn tadi. Semua kereta ikut U-turn. Semua kereta ikut U-turn. Konvoi 4 lah, tak tahu U-turn tadi. 6-7 kereta lah. Ni kita punya last berhenti sebelum gerak balik ke tempat masing-masing. So Mana ada, kita bukan tempat masing. ada Saif Luqman, ada anda, ada kakak, ada Abang Mak, ada Cik Nazar, ada Ime yang kat dalam tu tidur daripada tadi tak berbangun. Ime rindu Afan ke? Ha? Ime rindu Afan? Afan rindu Ime tak? Anda Ha ni kenapa? anda yang pandai cuma dia tak lah. Ime rindu Afan. Ni tak rindu Atih ke? Atih tak rindu dia. Okay, jom. Jom. Raya dengan saya sudah lama tak berjumpa. Kita akan berpisah dekat BHP di Karak. InsyaAllah kita done untuk raya di Pahang, raya kedua dan ketiga. See you in the next video. Jangan lupa subscribe, follow dan share. Let's go.